It's finished, complete. Wow. Pagi ni kita dekat HQ Honor Shenzhen. Okay, korang nampak tu Honor Sky Park. Okay, hari ni kita nak tengok Honor all scenario. Ramai-ramai kita nak masuk dekat dalam hari ni. Download our Honor Connect. If you use another brand such as Huawei or any other. Sekarang kita tengah tengok dua benda penting. Honor Share belakang ni dengan Honor AI. Gempak tak gempak. Pakai iPhone dengan Honor tak payah risau. Tengok, dia tunjuk lagi sekali share. I will show it again. Okay, show again. Yeah. Okay, tengok. Direct oh. Direct tengok oh. Nampak? Magic V3 dengan iPhone. Tengok terus sampai gambar putih tu. Oh gila. Sekarang ni kita tengok pula AI untuk Honor yang terbaru. Okay? Honor terbaru kali ni korang dah boleh pakai satu command saja dan dia akan auto order. AI help us do the order. Automate. Order makan. Ni memang tak jumpa dekat Malaysia Casing bangsawan. Harga tak silap hampir beribu tau untuk satu ni. Ya, memang macam-macam ada. Ada pin Honor. Weh, tak boleh beli handphone lipat beli ni cukup lah. Mak, smart siap wallpaper ni. Tengok belakang pin Pin. Magnet. Ada buku sejarah Honor. Macam mana Honor mula-mula. Oh tak lah, ni buku kosong lah. Lepas tu ada lagi pensel-pensel butang baju Melayu kot. Okay, ada tumbler Honor, cawan tumbler lagi. Wah, ni alas meja ni. Alas meja premium Honor punya kulit. Okay, ada beg galas, ada beg balik kampung, topi. Oi, semat lah. Honor. Macam biasalah, aku nak tahu juga apa pendapat korang pasal Honor Share dengan Honor AI yang aku dah payung tadi, dan juga handphone yang pelik-pelik. Baik beli Honor tak?